Hello, Mal. Ah ouais, c'est comme ça. Eh Gabriel, c'était quoi déjà? Ça faisait quoi déjà? Un peu, attends. Allez. Ah c'est ça. On y va. On recommence. On y va. Allez. Serein calmement. J'ai bu la. Bricky. Je reviens calmement. Attends. Serein calmement. Bricky. Je reviens calmement. Paris, London, Vab c'est important, y'a pas le choix, tu tamponnes maintenant, nous on tamponne. Chacun c'est chacun son chacun, j'aime bien quand c'est taquin, mais baby est trop dans le j'ai capté, c'est bon, allez je remballe, c'est bon, plus de sentiments, jamais, serein calmement, j'ai bu la, bricky, je reviens calmement, attends, Nasri! J'ai mal à la tête, là j'capte, j'en ai marre. Plus rien à dire, j'ai déjà fait ménage. Le futur m'appelle, c'est déjà derrière moi. Je veux la paix, je veux pas ça chez moi. Je vois que tu m'harcèles, je t'aide. Sedap lah lagu ni. Chose dans ma tête, moi je pense à demain. Tu veux m'arrêter, mais je pense à demain. Serein calmement. J'ai bu Audia. Ah! Siapa tu? Audia. Oi, Audia. siapa tu? Audia. Haudia. Siapa tu? Siapa yang haudia? Thank you. Thank you lah. Audia. Ui. Apa yang dia Haudia. haudia? Howdy. Audia. Siapa ni? Saya kelaparan. Oh, kelaparan tuan. Ya, Saya juga. Tuan siapa nama? nama saya yang dipertuan Sadiq Raven. Sadiq Raven? Ya. Kenapa? Geramnya. Kenapa dah? Mana kamu pergi? Sudah lama tidak ketemu. Saya Nona lupa Rexy? lah. Ya, howdy tuan. Ini. Boleh ke? Bukan, tak apa. Kenapa? Bincang dulu. Ini memang dia baru sedikit. Jadi dia Ada boleh tunggu. baru. Iya, kenapa tuan? Boleh ke saya tengok thoroughbred yang Nona katakan tu? Thoroughbred. Boleh. Sadiq, mari ikut. Tuan dari mana tuan? Memburu bang. Mana lagi? Asyik memburu je. Tak boring ke? Tu sudah ditakdirkan hidup saya untuk memburu Nona. Ya. Kalau saya ada Nona mungkin lain aktiviti saya. Kasihan. Ya, saya tidak mau banyak cakap lah. Kenapa? Cakap saja, saya terima. Tak apalah. Biar yang belakang ni yang cakap. Sadiq, kamu sedang menjerit kah Sadiq? Menjerit? Iya. Tidak. Mulutnya bergerak. Suara kamu menjerit kah? Tidak. Sebab tadi menjerit. Sengaja. Mana kamu menghilang Sadiq? Saya Ini. koma tau. Koma. Iya, Oi. baru sedar ni. Tuan Lucas, saya mau kenalkan ini bestie saya. Nama dia. Audia. Nama dia sampai lupa. Yang dipertuan Sadiq Raven. Sadiq Raven Iya. Salam kenal. Saya Lucas Baik. Sen. Lucas apa? Sen. Berapa sen? Sen. Lucas berapa sen? Tiada berapa sen. Kamu Sabar, Nona, main-main. Dia tidak mengapa. Ini salam perkenalan kita. Salam perkenalan. Iya. Baik. Mari. Tuan mau minta thoroughbred yang jantan kan? Iya. Yang reverse black maple tu. Itu tak ada. Reverse dapple Reverse reverse dapple. Itu tak ada. Jack.
minat warna tu lah sebenarnya. Okey okey okey. Tuan dan Sadiq borak-boraklah dulu kat luar, nanti saya keluarkan. Baik, Ya. baik, 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 baik. Cepat sikit ya. Jangan gaduh-gaduh. Aduh, aduh. Tara bread, mari kita tengok. Hai Jiha. Tara bread, come on. I have one Tara bread. Ini. Satu je. Apa yang terang sangat benda lah ni? Mana datang lampunya? Hai Lipan. Ni server Nusantara ke mak? Ya, saya. Siapa tu? Siapa tu? Nasuntara pun boleh. Kanda. Kamu tidak ada kah? Tak masuk kah? Ini. Wow. Iya, ini bukan warnanya yang sebenarnya. Sabar Snow. Sabar. Astaga. Martopol, iya. Sebentar. Saya ada berus ke tidak nih? Oh, kamu sudah ada berus. Baik-baik. Putih pula. Ini. Tapi saya mau bandingkan saja sebenarnya dengan Turkoman sebenarnya. Dengan Turkoman. Iya, mana yang lagi tinggi? Kamu letak sebelah-sebelah. Kami naik. Andi. Iya. Tuan tengok dari depan. Tidak ada beza sebenarnya. Dia macam tinggi sikit saja. Ni. True bread ni dia macam tinggi sikit. Sikit je. Sikit je. Tapi kan yang ni tidak ada beza. Ini pada ini mantap. Yang color gold ni memang mantap. Ya kah? Sebab saya sendiri tidak guna kuda Tara bread, tapi ramai orang ada kata review baik. Ya, itu tu. Bapak pun kata Tara bread bagus lah. Review baik ini. Tapi Tara bread yang ini, yang baka ni, warna ini yang memang last. Dia berbeza ikut bakar, ikut warna jugalah. Ada banyak warna. Tara bread bukan satu warna saja. Saya ada jual banyak yang dark chestnut, ada macam-macam. Lepas tu ada plan mau masukkan lagi kah? Buat masa ni tidak. Saya rasa lepas beberapa ekor kuda ni, lepas saya jual, saya mau retire sudahlah. Tak boleh kah kuda terakhir? Ini? Kuda bukan. Yang saya punya tu, kuda terakhir. Tak boleh kah? Kuda terakhir? Tidak boleh lah tuan. Saya rasa saya mau retire lah. Saya kan. Kalau ini jantan lah. Kalau jantan saya sudah ambil lah. Kenapa? Betina pun okey. Nanti Grace tu ada kawan lah. Ya, kalau saya nak bagi Grace ni laki ya sebenarnya. Bukan boleh. Ini dah sunat tuan. Ya, jadi dia tidak boleh di-breed lagi. Dikawinkan tak boleh. So biarkan diorang ada gossip partner lah. Tak apalah, tunggu dulu lah. Boleh saja. Tapi saya cari dulu yang hitam tu, yang apple tu. Kalau tiada juga, kalau susah juga nanti saya tengoklah, saya ambil je lah yang ikut kalau tiada juga. Boleh saja. Tapi ni performance macam mana so far? Dia okey ke? Bagus ke? Ini walaupun dia takut sikit dengan serigala, tapi nak dibandingkan dengan Clyde Ruber saya yang hari tu. Dia bagi dulu serigala tu ke rumun dia, baru dia jatuhkan saya. Kalau Clyde Ruber tu dia terus jatuhkan lah. Baiklah ni Grace ni. Ya, dia good girl. Good girl dia ni. Dia good girl. Ya, kalau tuan mau tuan kabur saja pada saya. Baik. Nanti apa-apa saya suratkan saja. Baik. Hati-hati tuan. Mana mana si Sadiq tu pergi? Dia pergi bar. Oh, dia mau beli makan. Baik. Iya. Baik. Saya pun nak ke bar semula ni. Baik. Mari. Ada urusan bisnes. Urusan bisnes? Mau jual barang-barang apa tu? Bukanlah, saya buruan jual kamu kah? Ya. Oh. Diorang perlukan daging musang kah? Tidak, mereka hanya
menjual mengambil gamemate saja, bukan big gamemate. Okey. So saya faham sekarang sebab musang, sebab semalam saya ada jumpa satu tuan tu dia buru musang, katanya dia nak jual pada bar Valentine ni, katanya mereka perlukan daging. So Salah gamemate tu tu. dapat Ush. kenapa? Tak selamat. Jap. Tak selamat. Musang tu big gamemate. Musang kecil itu dapat big gamemate? Iya, big gamemate. Oh, mereka perlu kah? Yang Shalon perlukan gamemate. Game saja, Oh, bukan big game. bukan big game. Baik. Ya. Audi, makanan percuma. Makanan percuma. Ada makanan percuma kah? Oh, ya. Betul? Makanan percuma. Ya. Silakan. Howdy, Nona Seroja. Audi. Tuan ni kata ada makanan percuma, betul kah? Siapa kata? Ini Nona Ruby belanja. Betul. Kamu ni. Betul. Bagi lagi Nona. Bagi lagi. Kamu, geram betul kamu ni. Hai, Nona Ruby. Nona kenal kah tuan ni siapa? Kenal lah. Siapa dia Yang pada kamu? baru sekali ya. Paling baru sekali memang. Ya. Tengok daripada muka sudah tahu, Nona. Kamu pijak muntah siapa tu? Tidak ada muntah di bawah. Di sana. Tidak ada muntah pun. Ruby muntah tau tadi. Semen. Dia muntah lah. Bukan saya tu 2 orang. Ini Tuan Lukas, mau makan kah? Tidak. Saya sudah makan. Oh, sudah makan. Nona, saya mau set Ya. medium cost. Berapa? Satu? 2. Nona, saya baikkan Tak apalah Tuan. Tuan dah beli kuda daripada saya. Tuan mau makan, saya boleh belanja. Wah. Sudah dapat duit Nona Seroja? Ya. Nanti bagi dah duit. Sudah. Nanti Hey. bagi makanan tu. Semen. Oh, terima kasih Tuan Lukas. Sama-sama. Ini mesti Terima kasih. 80 tuan. mesti dia buat gini sebab dia nak kuda baru. Nampak macam itu kuda baru. 80 saja. Ya, dia mau diisi belikan kuda baru. Macam tu. Ya, Tidak belanja mau pula. makan saja. Tidak Berapa apa. harga? Kamu buat saja. 2008. Jadi mau tuan mau murah. Nona mau apa? Medium 2. Medium 2. Musang kecil dapat gamit. Oh, iya ke? Oh, kakak tak pernah memburu. Kakak vegetarian. Kakak vegetarian. Tak buru lah. Pergi mandi sekejap. Pergi. Jangan mandi $5. Jangan mandi $5. Mandi kat sungai saja. Kamu ni bukan boleh percaya. Oh, nanti saya tak keluar. Betul. Nanti Ya. tak keluar kamu. Tapi saya buta tau. Habis tu? Kenapa dengan Dia buta? Tidak nampak. Tidak nampak tapi boleh rasakan. Mana tahu yang buatkan kamu tu tuan ke apa kan? Oh, ya. Patutlah datang Rodek asyik order jagung bakar je. Ya, medium. Kalau begitu saya bawa Nona Ruby dulu Sebentar Baik. Sila. Silakan. Ruby, mandi jom. Hai. Geli saya. Ya, geli. Ya, saya juga geli yang mendengar ini. Sudah siap Nona. Baik. Oh, terima kasih. Ini Ya. menu baru kah? Menu Ya, menu baru. menu yang high cost tu apa menunya? Resepi? Ya, Nona, saya bertanya saja, Nona. Ya Allah. Kita mau Nona. Boleh. Sabar Nona Seroja, jangan marah-marah. Saya bertanya saja, Nona. Nona Risi okey Ya. ke? Ya, saya okey. Yang main course tu kita ada nama dia meat pie. Oh, Airnya air ram lah. Memabukkan tahu air tu. Boleh tolak 70%. Sesuai kalau kamu memburu. Oh, ya kah? Ya. Wah, itu kalau minum sekali ini kan mabuk atau kena minum 2 kali? Ya. Sekali mabuk? pun mabuk. Ya. Bagi saya Sekali satu saja airnya mabuk. saja. Oh, tidak boleh Nona. Sekarang kami memang jual set saja. Semen. Ya. Tidak mengapalah, nanti Ya. kemudian nanti saya datang kembali lah. Ya, baik. Boleh Baik. Nona. Terima kasih Nona Seroja. Terima kasih Tuan Ya. Lukas. Ya. Iya, sama-sama. Mereka dating ke? Lukas.
Dating lah tu. Dating lah tu. Mana dia? Mau cari bestie lah. Sabar. Surat dulu. Kalau ada orang nak kuda. Tidak ada. Baik. Nona Ruby. Kalian mau ke mana-mana kah? Tidak tahu lah. Baru Andi nak ke mana. Mari kita ke mau ke Blackwater. Mari. Kamu ada wagon kah? Tidak. Sebentar. Apom tak ada. Ya. Tidak ada apa-apa tapi ada Nona. Okey. Sadik bawa. Saya bawa. Bawa tu. Tidak sistem lah. Ui, janganlah. Ni Sadik. Saya mau cerita. sedar dari komba. Apa? Tidak, saya duduk Nona. Bukan. Kamu kenal pembantu pribadi saya tu? Sebentar. Kari. Bukan Kari. Cuba lagi. Sadik, Mari. Bukan. Hari. Dia macam gitu. Tapi dia ada slang sikit. Harry. Oh, Harry. Ya. Kenapa? Dia sudah letak jawatan tau. Bila? 2 hari lepas. Kenapa dia berhenti? Dia kata dia terasa seperti selalu dimarah tanpa sebab begitu. Lepas tu biasalah kadang-kadang kadang-kadang dia buat kerja dia rasa tu bukan dalam job scope dia sebagai pembantu peribadi. Oh, begitu. Itu biasalah. Nama pun kerja kan? Iya, ini yang saya tidak faham. Ini kenapa sampai merajuk sampai gitu? Kamu tahu dia pergi mana? Bagaimana? Pergi Tumbleweed. Apa buat Tidak tahulah dia mau buat apa di sana. Tumbleweed bukan dekat tu, jauh tau. Oh, dia bawa diri. Ya, dia bawa diri. Sedih lah. Jadi kamu tidak jumpa dia lah. Tidak jumpa. Sampai dia berhenti. Selepas dia berhenti, dia letak surat jawatan tu. Malam tu juga, saya pergi cari dia dekat Tumbleweed. Tak jumpa? Tidak. Masalahnya tempat tu luas sekali. Mana mau cari dia? Ya, betul. Nona Ruby, kamu ada jumpa ke? Tuan Kari kita? Harry. Harry. Dia letak jawatan. Dia nak makan apa? Itulah, dia si risau. Dengan Nona ni. Nona Dixie. Iya, Nona. Saya susah hatilah dengan dia. Jadi, kita mau ke sana ke? Bukan. Kita ke Blackwater. Jauh sekali mau ke sana tu. Ya, kamu tahu dia tidak boleh berdikari tahu. Makan pakai dia juga guna duit saya. Betul. Kasihanlah dia. Kamu tahu dia sudah bertunang kah? Tidak. Sudah. Dia sudah bertunang. Dengan siapa? Dengan Biri-Biri. Biri-Biri? Ya, kamu kenal Biri-Biri? Tidak kenal. Tidak kenal. Dia. Saya kan baru sedar dari koma. Oh, saya ingat kamu tahu. Ya. Ada lagi. Apa? Ada lagi apa? Ada lagi berita mengejutkan lah. Apa itu? Saya sudah berkahwin. Berkahwin? Iya. Alamak. Dengan siapa? Ya. Tekalah. Dengan lelaki? Ya, pasti. Tidak boleh teka, terlalu ramai tuan-tuan di sini. Dengan daddynya Biri-Biri tu. Biri-Biri pun tidak kenal lah. Biri-Biri punya bapak namanya Gagak Capek. Gagak? Ya, kamu seorang saja bestie. Kamu bestie saya tidak masuk koma terus. Semen. Saya terpaksa cari bestie baru tau. Sadik, ni tak boleh jalan, Sadik. Allah. Bawah.
Semen. Thank you, Bestie baru. Hanmi. Bestie saya tinggal di Blackwater. Tu yang saya nak kenalkan kamu. Apa nama dia? Camelia sama Maria. Camelia? Hmm. Alamak. Kenapa? Kamu kenal kah? Tidak ah. Habis tu. Bodoh lah kamu ni. Thank you, Lilian. Camelia dengan apa tadi? Maria. Maria? Tak kenal juga kan? Tak kenal. Ya, kamu. Kamu koma di mana? Di sana. Mana? Mana? Tak nampak. Itu saya tunjuk tu di sana, hujung sana. Hujung sana, atas gunung. Yang tempat Bawah. bersalji tu. Bawah gunung. Bawah gunung. Belakang Valentine. bukit. Oh. Bawah gunung, belakang bukit, Bawah belakang gunung, pasir. Belakang pasir. Iya. Apa kamu buat di sana? Jatuh ditendang kuda. Ai, semen. Koma berapa lama ni? Lebih kurang 300 tahun lah. Astaga. Di mata saya tidak ada apa. Ada satu benda tu di situ. Benda dah kecil sekali terapung itu. Botol tu ah. Betul. Mana? Ini bar di depan ni. Tidak tahu kalau ada ke tidak orangnya. Oh, okay. Ada orang mati. Adakah? All in? Alah. All in. I'm going all in. How dia? Apa ni all in? Oli. Iya. Ali dulu. Kalau duduk bayar tuan. Ya, Tak bayar. keras. Bayar di meja saja. Bayar. All in. Bayar 500 saja. Meja. Oh, Nak mampus. Ada, tuan. Harry dah kena. Duduk dah. Sini ada bilik ke? Boleh masuk ke bilik ni? Kadang-kadang Camelia kat atas sini. Halo Didi, mana? Mana Didi? Weh, boleh masuk. Wagau! Aku dah lama tak masuk negara orang berani. Orang berani? Apa itu? What does that mean? Tak masuk negara. Sebab tu dulu jadi doktor kalau... Oh, patutlah ada bilik. Memang ada bilik kat atas tu. Oh, faham. Lagu. Cantik tempatnya. Ready. Baru $50. Mana ada orang kat sini? Ada saja 38 orang. Tapi... Ada autocorrect. Orang berani. Kau ni nak kasih something kah? Asal dah tak masuk negara? Sebenarnya kau masuk tak fetch minion tak? Diorang balik sendiri. Bibi ambil yang last. Masuk Jom. Berjudi ke si Sadiq ni? Cepat kena ni gajah Ya salam Sadiq. Satu round je. Astaga. Aku rindu. Siapa ni? Okey. Howdy tuan. Howdy. Nama tuan siapa? Peter lah. Peter orang Blackwater kah? Bukan lah. Tidak mengapa. Oh tidak. Kalau bukan orang Blackwater memang tuan tidak boleh menjawab soalan saya. Tidak. Teruskan. Mau cari Harry. Itulah dia. Dah lah koma berapa lama. Hilang lah. Aku letak betul ke ni? Flea Wagon. Betul ke? Tak ada apa lagi aku main game lain. Baik.
RP menanam kau? Ada orang yang ni. Ada orang yang itu ini. Sini boleh naik ni. RP menanam. Itu ini apa sia? Itu ini. Memang babi. Tak boleh. Macam mana nak naik atas tu Sabar, ada medik ke tidak? Ada satu. Baik. Mau try. Kau punya kandang lembu. Reban ayam. Macam nak jatuh kat bawah situ Weh. Sini. Gitu. Range dari tepi. Okay. Dari tepi tu. Range kau siapa jaga sekarang? Budak-budak kau? Tak, aku orang Rhodes. Aku selalu datang sini sebab best friend aku kat sini. Tapi dia tak ada lah. Hari ni pula dia tak ada. Ada je slot kau nak kerja. Aku that time tanya kau ada slot ke tidak. Kau cakap tak ada. Dah orang tu yang baru masuk tu aku recommend kat kau. Kau cakap tak ada slot. Babi betul kau. Kau ingat that time ada budak baru masuk. Aku recommend. Aku tak nak orang baru. Select. Aku dah kasih kau orang nak kerja, kau tak nak. Nak orang yang kau kenal, select. Ambil je lah, jangan cewek. Beggars can't be choosers, bro. Oh, tengok dia dapat. Tuan Semit. Dengar suara dia. Nona Somet. I'm done. Kat mana? Kamu tekan. Kat mana? Diorang main ni pula Boleh. Terima kasih. Masih kerja lah Nona. Siapa tu? Howdy, Nona. Howdy. Siapa ini? Aunty. Siapa ini? Inara ke? Iyalah. Mana kakak kamu? Itu. Oh, lagi buat apa? Sudah kalah kah kamu? Tadi saya sudah kalah 100. Habis tu? Tiba-tiba saya tak boleh pergi. Jadi diorang suruh saya main lagi sekali. Tiba-tiba menang lah 400. Habis tu? Oh, menang 400. Lepas tu mereka tidak bagi saya pergi lah. Hai Semen. Nona ni buta, okey. Ya, ini kah Maria? Bukan. Ini bukan. Anak buah saya. Ini 2 orang. Anak buah? Ya. Kenalkan diri kamu. Anak buah? Howdy tuan, nama saya Inara. Howdy, nama saya yang Kan. dipertuan Sadiq Kan, Raven. Didi. Raven. Bukan. Iya. Tahu. Seperti Aku burung tahu. gagak kah? Itu atuk saya. Atau kamu? Iya. Oh. Jadi Kamu ni cucu saya kah? Cucu? Ya, kamu kata atuk kamu gagak. Sadik. Iya. Sadik. Sadik. Bukan. Ya, lain. kamu loading begitu lembab sekali, Sadik. Yang itu siapa pula yang belakang? Yang ini namanya lamb chop. Lamb chop? Yan. Lamb chop. Lain macam. Nona nak gunsling ke? Tidak lah tuan. Mau Tidak cuba tuan. ke? Saya tidak reti tau. Oh. Kamu pandai kah Saya nak gunsling? Saya nak ajak tuan-tuan tu gunsling ah. Saya ketagih ah. Ketagih gunsling? Ya. Ada medik kah? Macam mana nak tahu ada medik ke tidak? Otot F11. Ada satu ah. Ada satu.
Diksi tak pernah cuba gunsling tapi memang tak pandai. Nak Oh, try tak kah? pandai ah? Tak pandai. Oh, mari saya ajar. Mari. Abang, nak keluarkan di sini kah? Di kawasan lapang sana sikit. Sebelum tu nak tanya kenapa Nona duduk tu di atas. Ada 3 orang lah untuk kira. Apa? Untuk kira. Kira apa? Kira sendirilah. Tak boleh. Nanti terawal lah. Okay, kamu. Oh, betul juga. Ya, sebelum tu saya ajar dulu. Nanti saya surat Nona Ruby datang. Tadi kenapa dia merajuk kah dia keluar? Dia kena colik. Oh. Ini kita mau naik sampai mana ni? Sini saja, di sini. Sini ya. Okay, kuatkan suara kamu. Okay. Okey, pertama. Ya. Keluarkan senjata. Keluarkan senjata dulu. Lepas tu? Okey, yang kedua. Jangan lupa baca bismillah. Bismillah. Okey. Okey, cuba aim pokok tu dulu. Apa kata Sadiq kat situ? Alamak. Cuba. Okey, dengar kah? Oh, dengar. Okey. Sebentar. Kamu sudah kuatkankah suara kamu? Aim dulu kepala tadi ya. Dah. Okey, simpan senjata. Wah. Belum ajar sudah tahu ah. Mana suami adik kat kampung? Oh, sudah pandai ah. Mari. Betul ke? Are you ready? Tak betul, tapi okeylah. Kalau begitu kamu yang kira. 1, 2, 3. Wah, kau. Pendarahan. 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 Astaga. Satu, dua, tiga. Pendarahan. Dah belajar menembak. Aduh, saya period. Saya period. Tolong. No. Dia sekarang tak ada limit. Apa? Pingsan atas apa? Tidak nampak. Ini. Tidak nampak. Ya. Ui, kena. Dah macam apa tu? Tak tahu lah. Ni rasa batu ni. Tak nampak batu dia. Apa nak jadi adik abang? 2 KO. Kita panggil doktor. Sadiq pengen tak sampai korek hidung. Tak, masalahnya dia ajar diksi. Dia ajar diksi. Tapi aduh. Ada ke medik yang datang? Aizeman. William. William. Aku dah agak somet ni bukan jalang-jalang. Dah tak ada somet. Tu ke Ruby? Sana. Mana nak pergi? Kau drag time dia bebel tak stop. William. Masa dia ajar si Harry hari tu lain macam. Diksi ajar betul lah. Yang ni terapung. Ya Allah.
Advance terus. Ajar betul lah tu. Satu-satu. Dia simple je benda tu kan. Nak ajar. That's why. Fuh, dia pakai barunya. Okey, sebentar ya. Aduh tuan. Yang ini seperti lukanya kenapa ni? Yang ini macam parah sedikit ni lukanya ni. Iya, ini. Saya tidak ingat. Ya kalau begitu tidak mengapa. Saya cuba rawat ya. Ya. Kencing berdarah, doktor. Apa dah? Dia kencing berdarah. Kalau orang lama dia ajak tahan clean. Oh, ya ke? Tinggi apa? Dia kencing berdarah. Kencing berdarah. Kejap ya. Yang ini saya kena buat yang perfect sedikit rawatannya ni. Oh, ya. Wah, kau. Sedikit. Okey. Ini saya bayarkan buat dos. Okey. Sudah. Terima kasih. Ya, hati-hati tuan jalannya. Kalau begitu saya beredar dulu ya. Iya. Terima kasih. Dia jalan dia. Lain macam lah. Lain macam rasa. Kamu tidak ada rasa perbezaan ke? Kenapa? Tidak rasa macam air mendidih tadi. Macam ini ya. Wait. Macam apa? Suruh Ninona buat sama kamu. Buat apa? Tupam. Oh, patutlah. Jangan kira Ruby kami nak gunsling. Saya kalah tadi. Skill issue lah. Apa kata Nona Ruby cuba? Nona Ruby tidak pandai. Oh, tidak pandai. Oh, boleh saja mengajar macam tadi kamu ajar saya terus pandai. Kau selam. Nanti saya tembak tak kena tau. Alah. Cuba Nona Ruby. Jangan risau, saya pakai Scofield saja. Wow. Ajar dia. Mula-mula pandang botol belakang. batang betik. Bukan keluar senjata, pandang belakang ah. Mana ada pandang belakang? Pandang belakang, 5 langkah. Keluarkan senjata. 1, belum. Simpan senjata, ready. 1, Ready. 2, 3. Wah, Nona Ruby pandai ah. Best lah tengok gunsling ni. Tapi nak kena aim betul-betul. Ready. Ready. 1, 2, 3. Kenapa tak mati-mati ah? Hey. Bowsling lagi best. No, DC tak ada. Ada anak panah. Ada beza ke? 1, 2, 3. Tak kena. Lagi sekali. Macam nak bowsling tu Ready. 1, 2, 3. Why, semen. Ambek. Tak baiknya dia. Okey. DC pula. DC apa? Gunsling. Lagi? Ya, lagi. Alang doktor nak datang kan. Dia 1 kali trick shot saja. Kali kedua tak boleh. Kali kedua mungkin lain yang jadi. Tapi boleh saja kita ini itu. Kan? Nak datang. Mari.
Sebentar. Berapa langkah? 5. Baik. 1, 2, 3, 4, 5. Naim kat mana? Nona Ruby tolong kira. Dia sudah pingsan, gila. Dengar kah? Mulakan. Kamu kira. 3. Sudah sedia? Sudah. Dalam kiraan 3, 1, 2, 3. I say man. Ambek. Yang sudah kata one trick shot. Ya, ambek. Baru. Aduh. Wah, doktor bergaya sekali ya. Sama ke doktor tadi tu? William juga ke? Oh, William memang tadi memang dekat sini kot. Ya, howdy Tan. Howdy doktor, tolong merawat mereka. Howdy, Mr. Mereka kena Ghost. gigit semua ya. Mereka kena gigit semua, baik-baik semua. Ya. Trick shot. Iya, trik lah. Tak ada trik lah. Kamu sekolah ke tidak? Ni outlaw yang ni? Ke kerja? Okay. Kenapa Satu tu di mana? main gunslinger? Oh ini. Geng kapak ke tu? Ya. Wah, Tidak sekolah. Ini geng. Tidak sekolah, tidak kerja. Kamu buat apa? Okey Tuan, kau sudah tanya $80 ya? Dua. Ya, saya Tuan bayar lah. dibayar. Dapat ya. Okey, dapat. Terima kasih ya. doktor. Saya jalan dulu ya. Baik. Terima kasih doktor. Mabuk ah. Tengok doktor tu jalan. Kan, bergaya kan? Kamu kenal ke doktor itu? Mungkin itu Dr. William lah. Saya rasa. Wah, kau. Kita mau kemana? Saya bosan lah. Ya. Kemana? Mau Ruby? kemana kita? Mau ke Roots kah? Ada siapa? Kita Mari, cari mana? orang, mari. Mari. Sini, situ. Sebentar saya kejar. Ya, buat apa kejar? Diri di sini. Sadik. Ya, salam. Oh, menganggur kah? Tengok. Diri sini saja. Nanti wagon dia datang. Dia Nona mau tumpang lah. Ya, boleh kah tuan? Ya, kami mau ke Alam Barzah. Astaga. Mau ikut kah? Boleh saja. Boleh ya. Mari. Step Mengambil masa on dalam point. 30 saat lah. Masya Allah. 30 Bersedia? saat? Ya, Jangan. bersedia. Saya kira. Jangan. Jangan. Kalian berdua sudah makan kah? IC ke OSC? Turunkan saya di sini. Kamu turun. Mari kita berantem. Bodoh lah dia ni. Doktor tidak ada. Ya, William sudah habis shift Mana, bestie? Malam agak gelap kerana tidak ada mata. Oh iya, kamu buta kan? Ya.
Jadi, thank you. Nona Ruby tolong menerangi jalannya. Apa jadi dengan Tuan Enzo? Menerangi. Tuan Iya. Enzo? Apa jadi dengan Tuan Enzo? Lah. Tadi tak nampak pun dia, Tuan boleh Enzo? Tidak terang bukan sama saja bagi kamu. Diego, Tidaklah kalau Nona busuk. Ruby ada di sini. Tadi pagi, apa jadi dengan dia? Dia menanam je dari tadi. Daripada semalam dia menanam. Bukan kamu buta lah. Tidak. Hmm. Kalau Nona Ruby ada, saya boleh Dia celik balik. daripada semalam, dah 2 hari dia menanam. Jangan RP sampai saya cakap petani. New York. Pimpin. Pimpin. Howdy, Tidak saudaraku. mau. Nanti Saudaraku. disi pensan pula. Kenapa? Saya lagi termenung tadi. Terdengar Oh, kamu termenung memanggil nama saya. Kenapa? Ya, jangan sampai saya cakap New York tau. New York? Kamu kenal orang New York di sini? Tidak ah. Oh, tidak. Setahu saya seorang saja. Orang New York. Ya kah? Oh, kamu boleh berbahasa New York kah? Oh iya, boleh. Cuba. Tak boleh tunjuk ah. Nanti kamu pensan. Cubalah. Tidak boleh. Alah, kamu ni. Cuba sikit. Sikit. Bukan itu. Cuba cakap sedikit bahasa New Yorknya. Tidak boleh ah. Aduh. Mahal tau skill tu. Lagi mahal wagon saya ini daripada skill kamu, tuan. Aduh. Step on point ni mantap, Mai. Kamu tinggal mana? Next station is Kasih adres. Valentine. Nak send makan. Nona Ruby, Ya, nyanyilah lagu. suara saya tidak sedap tau. Kalau begitu, diksi saja. Apa? Suara. Suara apa? Nyanyi. Aduh. Kalau saya begitu, nyanyi tidak sedap. saja. Saya saja. Silakan. Sedia? Sedia. Ini lagu apa? Ini lagu Semasa Saya Baby. Lagu semasa kamu baby. Iya. Siapa yang nyanyikan lagu ini? Nona Ruby. Bermakna Nona Ruby ini sudah tua. Iya. Tidak. Awet muda 1100 sekali. tahun lah. Ya, awet muda sekali kamu, Nona. Saya kenal lagu ni ya. Oh, kenal? Iya. Nona Ruby, kalau kamu mau tahu, sewaktu sebelum peperangan itu, saya ada tubuhkan satu persatuan. Ya, Sebelum berperang. Persatuan Keldai Nusantara. Wah. Iya. Yang ini bouncernya, bouncer. Ya, Nona Ruby tidak tahu lah. Sekarang saya sudah tahu lah, baru tahu lah. Baru tahu lah. Ya. Oh, dia lalu sini. Dia lalu sini, tak boleh tahan. Tak boleh tahan, tolong. Kami memiliki lebih 120,000 penunggang keldai. Wah. Tak ada peluru pula, bangang. Ya, pengasas. Sekarang sudah tidak ada kedai. Tidak ada kah? Tidak ada, tidak dijual. Astaga. Inilah Diksi lah pengasasnya. Datuk Diksi. Datuk Diksi. Jangan dipanggil Datuk. Wah, tadi saya nampak babi, Nona. Mana? Tidak boleh tahan. Di kandang, di belakang. Jangan dikejar, tahan. Tolong saya. Kenapa? Kalau babi, ada babi kenapa? Saya tidak boleh tahan itu. Harus Nanti dibunuh. dia melompat dari wagon ni, kejar babi. Bagaimana kamu tahu, Nona? Hari itu kan ada saya dengan Nona. Oh ya kah? Ya. Tidak boleh Begitu tahan. rakus ya. Ini bukan rakus, adik. Oh, bukan lah. Bukan. Saya cuma tidak boleh tahan tengok babi tu. Menggigil saya. Mana suami kamu ah?
Kan dah cakap tadi di kampung. Oh, di kampung. Oh, nanti ada masa lapang boleh jumpa. Oh, boleh saja. Mau minta nombor Eko. Minta nombor Eko, kenapa? Iya. Dia pandai tau. Apa? Siapa? Suami kamu, Gagak. Raven. Suami saya Raven. Raven Ya. dengan crow lain tau. Lain ni lah. Lain. Apa Ruby ni? Saya pula. Dia yang buta, saya pula yang cakap. Ai. Dia buta jangan General tukar. General selamat. General confirm selamat. Boleh langgar ke? Oh, jangan. Sadik, jangan. Wagon ini bukan saya yang punya. Oh, ya. Ahmad Albab yang punya. Bukan. Ini salah satunya peninggalan Harry lah. Oh, Harry. Benarkah? Iya, ini wagon Harry yang punya. Oh, begitu. Ya, sekarang juga tidak tahu di mana Harry-nya. Saya rasa mungkin dia merajuk. Ini saya mau bertanya. Kalau tuan-tuan merajuk ini bagaimana caranya? Apa solusinya? Cara dia maki. Oh, saya tak pernah memaki sebenarnya. Iya, kena maki baru boleh Maki macam mana? Maki hamun. Maki hamun dia saja. Iya. Saya tak sampai hati lah mau memaki dia. Itu saja cara yang terbaik Ya, IQ-nya sudah rendah. Barangkali kan tidak faham pun. Berapa persen lah? Bukan berapa persen, IQ-nya 70 saja. 70? Iya. General siapa yang bagi? Harry yang bagi general tu. Saya 2%. Lain. Oi, kamu lagi lembab Ya. Oh, begok sekali kamu. Harry yang bagi nama kau tu. Dipa Valentine ni siapa pemiliknya? Bunga. Kamu kenal Bunga? Adik saya Bunga. Bunga apa? Bunga. Bunga apa? Namanya Quincy Cyrus, tapi saya panggil dia Bunga. Oh, dia punya. Dia bos. Wah. Oh, stop. Ada warga. Howdy. Ada nampak lomen ke? Tidak tuan. Saya ada nampak tadi. Di mana? Di sana. Mana ada? Macam mana nak tunjuk sana ni? Sekejap, sebentar saya turun. Oh dia kan. Tadi saya ada jumpa lomen di sana. Di sana. Ya. Oh, sekejap saya tengok sana. Kenapa tu tuan? Kenapa tu tak? Tu mau buat ID card sama ini Nona. Oh. ID card. Lomennya tidak bertugas Oh, tidak tugas sudah kah? Siap. Ada saja lomennya. Ada. Oh, nanti saya pelik. Sekejap, saya pergi jumpa dia sekejap. Baik tuan. Kalau jumpa lomen itu, cakap saya kirim salam. Oh, ya kah? Ya. Okay, baik. Sadik. Ya. Kamu presiden kah? Semua orang kenal kamu. Siapa kenal saya? Itulah. Siapa yang kenal kamu ni? Kamu bagi salam, kamu suruh dia bagi salam dekat Tuan Lomen. Kamu ada bagi nama kamu kah? Saya hantam sajalah. Ini ada orang ni. Mau ni ya. Mari kita kacau mereka. Kacau pula. Kacau? Beramas mesra. Beramas mesra? Ya. Biar saya pergi dulu. Ya. Memang tuan kena pergi dulu sebenarnya. How dia? Tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Kedatangan saya. William! Kenapa kamu beristeri 2 kah? Saya mau beristeri 40 tuan. Nota pula Nona. Boleh kah? Kenapa kau nak berdiri Nona? Tuan. Nona siapa nama? Nona. Mary, cantik sekali kamu Nona. Nama saya Ruby. Terima kasih. Ya. Nona menetap di sini kah? Iya.
Tidak pernah nampak kamu pun. Nona ini yang bercakap. Pernah. Ai. Kamu yang bagi saya tu yang barang yang saya tidak guna tu. Animal fat kah? Iya. Iya kah? Oh, Nona bartender. Iya, bartender. Oh, faham. Baik. Oh, saya ini orang kuat. Ini orang kuat ni. Mana? Ini. Ni siapa busuk lah. Ini orang kuat ni. Mana kuat? Kamu masak apa, Diego? Masalah. Patutlah dari raut wajah kamu saya sudah nampak masalahnya. Ya. Bapa cari bertindak lah. Ya, Cari kami bertindak lapar lah. Kita ni tengok dalam ada lah. Tadi ada dia. Tadi ada. Tapi kami mau dari tuan lah makanan tu. Oh. Tuan ni pandai masak air saja, Tuan. Dia pandai masak Air saja. Ya, masak saja. Ada something kat situ, ular. Katanya Nona kalau ada beras saya pandai masak beras juga. Katanya Nona di sini di Rhodes ada seorang yang pandai masak. Itu di dalam bar. Seorang tuan dia kata. Ada juga bartender tuan di dalam sana. Apa nama dia? Siapa? Aku lagi. Apa dia? Siapa namanya? Yang bartender Tuan. Tinggal Didi je tapi tidak ada. Ya, Didi. Didi? Didi. Ya. Didi bartender? Ya, nama kamu siapa tuan? Macam saya kenal lah. Alamak. Seperti ini macam saya kenal lah. Tapi siapa? Alamak. Nama saya Siapa? yang dipertuan. Bodoh lah dia ni. Saya dah segak pasal lupa nama kamu Sadik. Sadik Sipak Garaga. Sipak? Garaga. Bukan Sadik Sigaraga. Bukan Sadik Sigaraga. Ya, lagi. Bukan Sadik Sepak Raga. Ini Sadik Raven tau. Oh, kamu sudah jadi Raven kah? Iya, memang Raven lah. Bukan dahulu nama kamu lain kah? Itu lain lah. Saya sudah tukar ID card tau. Oh, faham. Nona Dixie. Ya. Kamu tulis apa? Surat. Untuk siapa? Untuk Awang Marcelo. Oh, siapa tu? Katanya dia menetap di Valentine. Kalau begitu tulis surat sekali ya untuk saya. Kepada siapa? Untuk Ketua Lomen. Ketua Lomen? Ya. Siapa Ketua Lomen? Kamu ada nombor suratnya kah? Ketua Lomen siapa, Ruby? Ketua Lomen siapa? Saya tidak tahu. Kita jumpa lagi. Diego, siapa Ketua Lomen lah? Ketua Lomen? Ya. Marshal apa? Saya lupa. Tak ada send telegram? Kenapa? Ini ke nak kena tik? Cacat. Apa nama dia? Ron. Begitu lah. Depan dia belakang saya tengok Ron apa. Ron 97 kah? Ron Atkinson? Rowan. Namanya. Rowan. Kenway. Ya, tidak pernah jumpa dia. Ya. Siapa ada nombor surat dia? Kenapa kamu mau berjumpa dengan Marshall tu? Saya mau kira salam. Dia kenal kamu kah? Tidak. Faham. Jadi buat apa? Lagak saja kamu ni. Saya ke bar sebentar. Sekali. Howdy Tuan. Siapa nama Tuan? Tuan. Ya, howdy. Tuan. Nama Tuan siapa? Kenapa? Nama saya Alexander Am. Alexander Am. Tuan menetap di sini kah? Tidak. Saya jalan saja. Baiklah. Semen. Nampak seseorang di situ. Siapa tu?
Hamdan kah tu? Oh, bahaya sekali Hamdan. Oh, saudara Rico kah? Iya. Itu garang kah? Mungkin. Saya pun tidak tahu. Oh, gelap sekali tuan tu. Ya, diriku beransur dulu lah. Nanti jumpa lagi ya. Okey, beransur saya. Ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oh, tu Anas. Bermasuk juga tau. Nanti dipikir-pikirkan. Iya, baik. Semua saya bil Nona dulu ya. Nona punya nomor badan berapa tadi? 151. Oh, dia beli apa tu? Oh, ada Nona Oh, cikgu kamu ada. Audi. Baiklah. Sekarang saya mau Nona tunjukkan kad itu kepada saya kerana saya mau lock dulu. Oh, dia buat ID. Apa dia panggil aku pula? Diksi. Dapat. Nona auto enter. Kenapa kau tak nampak kaki Nona belakang? Baik, sekejap ya. Ruby. Siapa nama Lomen tu? Itu Tuan Anas. Anas Ya, bin Malik kah? Kan? Oh, dia buat kerja. Muka dia macam Anas buat boya. kerja. Nama dia Nanti kita Anas kacau dia. Gusti. Oh. Saya baru try dia semalam. Kamu try dia. Baru try dia semalam. Oh, Wah, kau. begitu kah? Nona kan? Oh, Nona pandai camouflage ya. Uish. Kenapa pokok ni warna purple lah? Ya, bunga. Lain macam. Oh. Bodoh lah dia ni. Baik, semua proses sudah siap. Sekarang saya mahu Nona T/my bill. Anas buat kerja. Lepas tu bayar bil tersebut. My single. Sudah bayar kan? Sudah bayar. Baik, itu saja. Terima kasih. Jangan hilangkan ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Tuan Lomen, Ya, kalau hilangkan kenapa? kalau hilangkan bayar 100 tau kalau nak renew untuk yang hilang tu. Oh, kena 100 lah. Betul. Kalau buat ID card berapa? Buat ID card $10. Simpan senjatanya ya. Senjata? Senjata di belakang kamu tu. Saya tidak ada lesen lah. Lesen. Ada lesen ke? Mana ada lesen mana ke? ada perlu lesen? Belum lagi. Oh, belum lagi kah? Ya, belum lagi. Jadi kamu nanti saya tidak tahulah. Dah lesen lama dia tu tidur ni. Adakah tidak? Cuma sekarang ni belum lagi perlu. Belum lagi ya. Belum lagi. Ini pekan Didi ke? Oh, okey. Tuan Lomen nama siapa tadi? Kenapa bertanya? Mau kenal lah tuan. Nama saya Anas Dusty ya. Salam kenal. Anas Dusty. Cepat. Ya, nama saya yang dipertuan Sadiq Raven. Oh, Tuan Sadiq. Salam kenal ya, Tuan Sadiq. Salam kenal. Bodoh lah. Iya. Aku tengah menyorok ni. Kalau ada apa-apa masalah, saya boleh cari tuan lah. Boleh. Ya, baguslah. Tuan mau cari kerja kah sekarang? Tidak. Baguslah dia on. Nona mau cari kerja kah sekarang? Ini. Tidak mau. Pokok ini mungkin mau ah. Siapa? Howdy, Aunty. Aunty? Howdy. Aunty? Sorry, kamu tutup muka kamu, saya tidak nampak. Ya. Bagus sekali kamu kerja. Ini Aunty mau tanya. Iya, Aunty. Ini pekan Didi kah? Pekan Didi? Tidak tahu siapa Didi ya. Itulah. Aunty juga tidak kenal Didi tu siapa. Pula. Ini Aunty mau tanya, kamu sudah ada Nona kah? Belum lagi, Aunty. Kebetulan Aunty ada bawa ini. Tuan Namanya Ruby. bawa. Oh, si Ruby ini. Iya. Sudah jadi kamu berjumpa kenal semalam. Iya, mungkin rasanya ada terjumpa semalam ah. Oh ya kah? Iya, terjumpa saja. Kan berkawan lah. Berkawan. Ayu.
Oh, kenapa tu? Kenapa tu? Macam ada Tiada. suspicious saja. Tiada. Memang kawan saja. Kan Nona Ruby? Ya. Ya, kawan saja. Ada pimpin-pimpin ke? Astaga, Aunty Ha? tiada lah Aunty. Oh, kenapa kenyit mata tadi sebelah? Mana ada kerja mata? Ah. Tidak, ini semalam sahabatnya membawa masa diriku bertugas di meronda di Valentine. Sahabatnya ni membawanya kepada diriku untuk berkenalan lah. Lepas tu jadi kawan lah. Siapa nama sahabatnya? Oh, memang Fir'aun sekali ya. Apa namanya? Fir'aun? Fir'aun namanya. Namanya Fir'aun? Iya, kembarnya. Kembar kamu namanya Fir'aun? Ya, lain mama lain bapa. Lelaki ya? Lelaki. Oh. Wah, kau sekali namanya. Fir'aun, bila saya boleh berjumpa dengan dia? Saya rasa dia di Valentine saja. Oh iya kan? Merempat di Valentine. Iya. Merempat? Dia semalam kata larang Nona tahu, dia ajak Nona tu masuk bilik tahu. Saya marah dia semalam Kenapa Anas tak tangkap saja dia? Saya bagi dia amaran Tidak bagus. melukis kah? Ha? Tidak lukis kah bukan Nona? Tidak, Nona tu saya kenal lah, Nona Cherry ya dia, medik. Oh, Nona Cherry. Iya. Nona Ya, Aunty kenal. Yang tuannya siapa? Yang tuannya saya tidak kenal lah. Tuannya bukan ke tadi namanya Fir'aun? Surat khabar. Bukan. Fir'aun itu cuma stranger lah. Ya, saya sudah marah si Fir'aun itu semalam. Jangan berbuat lagi. Okey, kita kembali kepada topik tadi ya, yang first sekali. First sekali. Kenapa Aunty ya? Boleh ceritakan kah? Panjang ceritanya. Ya. Pendek kan? Ya. Anak cerita. Tidak mau Aunty. Kenapa? Tidak mau. Ceritakan saja. Tidak pandai bercerita Aunty. Hamba tidak pandai bercerita. Tengok sikit muka. Macam tu payah. Cerita saja. Ini bukankah tadi sudah saya katakan saya sudah berkahwin? Jadi tidak peka lah. Anak Tuan Gaga. Bukan. Mana? Kalau anak dia sudah panggil saya mami. Oh iya tahu. Dia panggil saya apa tadi? Iya, Aunty. Aunty bermakna apa? Anak buah. Macam tu. Oh, kamu begitu. Iya. Jadi yang tuan ini siapa yang berlari ni? Dari mana datang dia? Tidak tahu tu siapa. Ini siapa? Kari ketiak ketap. Saya ni kira saya ni saya saudara orang suku gitu. Maksud kami iya. Harga digi tu kan? Ya, harga digi. Minta maaf lah Anas. Dia ni sudah baru pulih daripada komanya. Tidak apa. Mana Paman Gaga Dia lagi di kampung. Kampung lagi. Baik. Pakcik. Oh, dia macam terkejut sungguh Iya, kamu memang tidak tahu hierarki keluarga kah? Ya, sebenarnya Tuan Lomen, IQ saya daripada 100 kena tolak 99. Oh, 100 tu pun dah rendah tu. Ya, dah kena tolak lagi 99. Patutlah benar sikit tadi aku tengok. Ya, begok kan? Dia kena tambah lagi ya. Nak terkencing sebentar. Kencing dulu. Di dalam tu. Ini Anas, kamu bekerja seorang saja kah? Iya, Aunty, saya mau diriku malam ini mau berjalan-jalan bersama sahabatku di satu Nusantara ini. Oh ya kah? Bersiar-siar, iya. Sabtu. Nona ke tuan? Nona. Ya kah? Tidak, kawan saja. Kawan saja, Aunty. Namanya siapa? Adalah. Aduh. Tapi beramai-ramai, tidaklah berdua-duaan. Ya ke? Betul. Ni kasih Aunty sikit namanya. Sahabatku saja. Oh, Ruby kah? Bukan. Ruby ni busy ni selalu. Saya nampak Ruby ni busy. Nampak macam busy. Ya, dengan badan kaki Nona tiada Nona. Oh ya kah? Mana? Badannya sundel bolong ini. Oi, dia dipotong dua. Iya. Wah. Aunty buat apa di roda sini?
Aunty tadi dia jalan. Tadi aunty bangun dekat Valentine tu, terus pergi Blackwater, tiada Oh. orang. Datang sini. Oh, ya. Baik. Nanti malam harap-harap dapat berjumpa dengan Nona itu. Kenapa kamu jumpa itu kawan saya? Cari apalah. Mau tengok sajalah elok ke berapa? tidak Nona tu. Ya, kamu tahu kan Nani pula. Nani pula. Aunty kamu ni kan suka bersosial. Suka bersabar. Boleh saja kalau mau jumpa. Nanti kalau aunty jumpa kamu mana-mana ni, mau satu Nusantara kah kamu mau berjalan? Nona jangan bagi lagi ya. Tidak tahu saya ikut dia saja malam ini. Baiklah. Kenapa Ramai-ramai aunty senyum-senyum Tak ada lah. Tempoh hari kan Anas cakap Anas tidak ada Nona. Tiba-tiba ada pula. Mana saya ada Nona? Saya tidak ada Nona lah. Saya bagi makanan dulu sebab saya kena bergerak sekarang. Aunty ini sajalah. Bertanya. Bertanya saja. Bertanya. Ya, bertanya saja. Baik. Tidak apa kalau gitu. Jadi namanya siapa? Kenapa nanti motor nanti ada jumpa sendiri ya. Kalau jumpa. Aduh. Anti banyak di mana malam ini? Aunty selalu kat sini. Oh, noted. Apa yang noted? Tidak apa-apa. Okay, nombor surat Nona tu. Kenapa kamu nombor suratnya? Sajalah, buat kawan. Nanti jumpa saja depan-depan. Nanti pakai meci-meci ke? Tidaklah, diriku macam biasa pakai suku Mohican punya itu outfit. Keluar ramai-ramai ya? Aunty ni macam tidak apa saya saja ni. Tidaklah, aunty pun bukan risau. Apa nak cakap tu? Confused kejap. Sebab sekian lama kamu ada banyak sekali pick up line untuk mengorat Nona ini. Tidak ada Nona pun satu yang melekat. Tiba-tiba yang ini pula. Ya, itu aunty mau bertanya. Kamu guna pick up line apa? Ya Allah, aunty saya. Siapa pula yang menembak-nembak tu? Kejap aunty. Ya. Oh, dia BK. Oh, pandai dia BK. Siapa ni? Hai. Sadik pernah jumpa Bagai Bigi kan? Kan? Pernah jumpa kan Bagai Bigi? Mau pergi mana? Mana makanan tadi? Bukan Nona tu tadi sedang buat ke bartender tu? Diksi pula. Ruby ada kan? Kat Bandar Ruby. Bandar penuh. Ya, Bentar. kamu mengambil dia ke berjumpa satu tempat nanti? Sebentar saya keluarkan wagon. Nanti kamu berjumpa dengan dia di satu tempat ke atau kamu ambil dia? Saya jumpa dia dulu di Valentine nanti. Mau kamu ambil dia lah. Ya, dia bukan ambil lah, jalan sama-sama nanti ya. Dengan siapa jalan ramai-ramai? Dengan kawan-kawan lain, dengan sahabat-sahabatku yang lain. Banyak lagi sahabatku. Sahabat-sahabat lomen kah? Bukan. Bukan lomen. Bukan. Saya tidak bertugas malam ni. Mereka bertugas Iyalah. Aunty tanya saja. Kamu kan jangan defensif. Kenapa aunty marah-marah? Kenapa aunty mau macam marah-marah ni? Aunty ni saya takut Tak marah lah. Aunty merehatkan tangan saja ini. Merehatkan tangan. Ya. Rehatkan tangan saja begini. Ya, baiklah. Ya. Diriku bersama sahabat-sahabatku saja nanti. Oh, baiklah. Aunty. Baiklah. Ya. Yes. Ya, Inara. Anak buahku. Anak Aunty. buahmu? Ya. Banyak plot twistnya kan? Oh, anak buahmu? Ini kan kakak aunty Bunga. Ini kan kakak Bunga. Kakak Bunga tu kan aunty saya. Ini aunty saya. Ya, kami aunty, kami bersaudara sebelah suami saya. Ini sebelah aunty lah. Wah, banyak plot twist aunty. Ya, banyak plot twistnya kan. Aunty pun serabut. Ini saudaranya Nona Eva kan? Kamu kenal Bunga? Kenal lah. Anak buahnya ini. Bunga tu adik aunty.
Hmm. Kamu pun saudara jauh lah ni. Saudara Ya, jauh ni, saudara saudara jauh, jauh. Saudara Nara jauh. kita saudara jauh kiranya. Iyalah. Mana lamb chop? Lamb chop Tengah mana? mengorat. Itu tuan. Mengorak tuan. Tuan mana? Nanti datanglah temui kita borak. Tidak, saya letak di sini. Letak di sini. Nak Lamb ni chop, lamb chop. Lamb chop. Ya Tuan Anas. Lamb chop adik ke Kamu kakak? ni lamb chop. Kenapa Tuan Anas? Saya buat Kamu apa? sudah suka seseorang. Kamu kenapa jadi begini? Apa Kita saya tak- buat apa Tuan Anas? Anti bagi saya bunga sikit anti. Ambil. Petik. Okey. Tidak mau muncul lah babi. Tak muncul lah. Okey, kita muncul lah. Apa dia buat Raju? Tapi mana tuannya? Tidak tahu. Saya Mana tuan tadi? saya ingat dia sudah ada tuan anti. Tu depan tu. Ya kak. Tapi rupanya dia mau ngurat lain pula. Itu siapa? Dasar anti. Ini pokok. Kena Tunggu sikit, ada Aunty. sebelum Tunggu sikit, Aunty. Tuan Dah tu sudah. siapa? Sudah turun. Diego. Siapa? Tak tahu. Tengok tu Dia Aunty. bertugas di sini. Tengok tu anti. Tuan ni Lomin lah. Dia orang lomen. Ini lomen. Perangai lah ni lomen. Saya seorang sajalah lomen. Oh dia bukan lomen. Iya, Ini bukan lomen. Ya. lomen. Kau tak tahu, maksudnya kamu tidak pernah lah. Saya ingatkan dia Jaga. lomen. Aku pergi gigi makan naga. Maka aku pergi gigi ke telaga pegar lah kah? Bagai gig. Lamb chop. Jaga gagal di gigi pakai makan. Sekian lama kamu berada di hairdresser. Sama Kita saja jaga anti pagar. tengok rambutnya ni. Gitu gue akan pokok mikir kah? Lain lah nanti. Gigi itu gue igi Kyo naga. Gigi nak Saya kata, lamb chop. Ya kan, Nanti saya lamb chop. raga-raga. Ya. akan Kamulah gigi lamb sigi. chop. Ya, kamu dari tadi anti tengok tadi. Sigi ke pagar di sigi. Igi tu gue. Lain lah. Begini Nanti gigi tadi pagar ada gue pakai makan ada gaga-gaga. purple kuning. Sekarang thank you darling. Igi tu gue di sigi. Oh. Ya kan ragam bugut pegal-pegal igi nigi. Igi ni Cantik sigi. rambut anti. Ya kan? Nanti sudah Ada berkahwin. tiga sini dulu. Sudah. Ini. Kenapa? Nanti berkahwin. Siapa? Sebentar. Ini anti diksi. Ya, kenapa? Go jaga. Sagalagam Jaga, kegenagal tu gua kan. Ini Jaga. Sagala gam sigi kamu gu igi nigi. Igi sigi gaga. Ya ga tu gua kan. Oh go. Tu gua kan naga makasih gia kepaga. Agak gu figi zogo. Oh, Jaga gis go kuku figi gumbu gigi go. Ya ga. Tu gua kan hokos tregi nege kaga. Jaga. Agak gu suka ni naga. Oh go. Tu gua kan agadaga agapagai gitu ku tagapaga kakak gigi kuku daga kaga. Laga dagam ku gudaga laga di sigi. Agadaga. Agadaga. Buku lagi begeligi kaga. Jaga magariki. Tolong ya berdua kamu jangan buat kekerasan di sini ya. Saga begentagar, saga yaga kegelu kakar. Kami adik-beradik. Ladam kuda. Apa? Tapak kaki kuda dengan ladam kuda lain kah? Laka dagam ku kudaga. Sungguh saga sekekaligi. Ay, semen. Withdraw. 200. Oh, ladam. Baik. Fun fact. Now I know something. Oh, faham. Now I know something. Kan kamu gue ini gi. Agak tu gua kan. Jaga. Bogo lagi saga ya ka begeligi dugu aga kaka. Jaga buku lagi. Ya ka. Igini gi. Jaga di Segera ka tugus kaka. Oh, tiga. Agi nigi haga di jaga daga gi aga gugu. Sagala gam kaganagam. Oh, go tagarigi maka kakasiki tu gua kan. Yaga. Igi tugu. Thank you gu. Jaga. Bagai kagam. Igi nigi buku kagan tagapaga kakak gigi gugulaga. Igi nigi laga dagam gugudaga. Yaga saga yaga bagarugu begelaga jagar laga tagarigi maka kakasiki tu gua kan. Laga dagam ku gudaga yaga. Jaga laga dagam. Tagapaga kakak gigi kagamugu sigina saganaga. Dugu-dugu begelaga kagang. Kegenaga tegendagang tagapaga. Bagai gitu gua kan. Jaga. Thank you gu sigi gu sugun. Bagai ogom pagamagan aga tigi. Jaga kagum dugu aga jaga. Yaga. Ege.
Gay pula. Tuan Ya, yang sebelah dia tu siapa? itu paman anda. Oh, paman anda. Iya, namanya paman anda. Oh. Nanti sampai ribut kan nih? Iya, macam itu. Tapi di mana Oh, yang itu siapa tu namanya tadi Sadik? Oh, Sadik. itu. Itu mah. Ya, di Kita sana. cerita-cerita saja kalau begitu nanti. Apanya? Kita cerita-cerita saja. Boleh saja duduk di sini kita cerita. Iya. Howdy tuan. Mari kita bercerita. Mari kita Sila bercerita. duduk. Penat sekali ya nanti. Kenapa? Ya biasalah kerja lomen. Diriku pun sudah tumbuh jambang sedikit. Iya kah? Tumbuh jambang kah? Iya. Kena kemas-kemas lah. Iya, nanti mau cukur balik tapi diriku ini ini rambutku pula mulet pula sekarang ini. Kenapa? Nanti mau panjangkan lagi seperti paman-paman lain. Tengok dululah. Kamu tidak cuba menanam kah jambang kamu itu? Tengok dululah. Kalau saya menanam nanti jadi orang tua saya, macam orang tua. Ambil yang macam apa tu namanya? Yang ada faded. Ini ambil yang jernih, buang yang keruh. Bukan Sadik. Salah. Bukan. Ini, kamu tidak mau tambah sedikit misai kah begitu? Tanam Garam. misai kah? Tidaklah nanti. Kalau misai tidak mau, misai keli itu. Pelik sungguh nanti. Macam orang tua misai pula. keli tu cantik tau. Saya ini baru 22 tahun tau. Misai keli cantik. Misai keli nona suka tau. Anas? Hmm? Anas sudah lupa kah tempoh hari anti ada menanam misai keli? Iya. Somet. Ya, saya ada ingat. Ya kan? Kenapa? Ya, macam mana boleh tumbuh nanti? Pelik sungguh. Tidak, anti tanam. Macam mana? Di hairdresser. Dia ditanam, dia sehelai-sehelai tu dia masukkan. Satu helai 1 sen kiranya kan? Betul. Oh, baik. Ya. Kamu tahu siapa bodyguard anti itu namanya Harry? Harry? Siapa itu? Yang selalu bersongkok tinggi, selalu bersama saya. Tidak kenal lah anti. Aduh. Bodyguard tak kenal lah. Iya, tidak kenal lah tuan. Saya jarang nampak anti Diksi Pertama kali saya jumpa anti Diksi pun saya offer mau carikan tuan untuk dia. Lepas tu dia cakap saya sendiri tiada tuan terasa sikit hari tu. Tiada nona. Tiada tuan. Tiada nona. Tiada nona. Tapi saya bangga anti Diksi bersama paman Gagak ya. Kenapa? Kami secucuk ya. Sepadan kah? Sepadan, comel dua-dua. Saya tengok depan saya lagi hari tu kamu berdua begitu. Begitu apa? Kamu bersut-sut depan saya, depan ada kamu saya hari tu. Oh ya kah? Iya, masa saya bertanding itu. Oh iya. Iya. Kamu dua merah macam cherry muka kamu. Iya, masih dalam fasa-fasa honeymoon ini. Oh, sih. Iya. Wagau. Hebat. Saya doakan kamu berkekalan Amin. Terima kasih. Nanti doakan saya cari dapat nona juga. Boleh saja. Kamu mau Aunty mau tanya ciri-ciri nona yang kamu suka atau mahu pada bakal isteri kamu nanti bagaimana? Saya mahu yang pandai masak. Mestilah pandai masak kan? Yang kedua saya mau dia lemah lembut. Saya mau dia menyayangi saya seadanya. Bersyukur atas apa yang ada. Iya, comel lah. Omel-omel. Nyomel-nyomel. Iya. Mau yang tinggi ke yang rendah? Yang rendah. Tinggi saya tidak kisah. Rasa saya sayang dia tu cukup. Wah, jadi tidak kira lah kalau kulitnya hitam manis atau putih melepak. Itu kita tengok dulu selek. Tidak. Saya tidak esis. Cuma ya kita tengok saja. Ya, begitu. Ini
Anti harap Anas ni akan mendapat jodoh yang sesuai lah untuk Ya, Anas ya. ni. Terima kasih ya, Aunty. Iya. Ini Anas nanti berjumpa sudah berapa lama kenal dengan Nona yang bakal berjumpa nanti? Sudah sebulan lah. Aku bersahabat samanya. Oh, Dia ya kah? sebenarnya adalah bekas kekasihku. Oi, Ya, cuma kami semen. kami ni Bekas sahabat. tapu Kekasih. Tak apalah kalau begitu. Bekas kekasih. Tidak, cuma kami ini berkawan saja. Sahabat yang baik, bestie. 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 Yay. Waktu kamu berpisah dengannya, waktu kamu berdua dengan dia dahulu tu, siapa yang minta perpisahan, kamu ke dia? Dia memainkan saya sebenarnya. Hai. Iya. Kenapa? Kamu broken lah. Ya broken, tapi tidak apa. It's okay. Apa dia buat? Biasa. Malaslah saya cerita. Hayya. Dia cari tuan lain kah? Tidaklah. Habis kata Biasa memainkan saja. kamu. Ya, biasa. Memainkan itu perkara biasa. Jadi dari situ saya macam, ya sampai sekarang saya malas mencari Nona. No. Ya saya bersahabat saja dengan semua orang. Sebab saya ini jenisnya yang suka bersahabat, Aunty. Tahu. Ya. Tapi dia okey kah? Mau berkawan dengan kamu? Okey saja. Audi Anas. Yo, howdy. Howdy. Mari kita duduk sini borak-borak. Nona Seroja, itu Nona Seroja kah? Kejap. Ya, Nona Seroja itu. Oh. Ya, kalau Sadik pula bagaimana? Apa dia? Ciri-ciri Nona yang Saya kamu mencari suka. yang rambut merah. Yang rambut merah. Ikat macam kuda. Ikat macam kuda. Howdy kau bau. Saya tidak tahu. Namanya mula daripada huruf R kah? Ya, betul. Oh betul lah. Oh ya. Oh ya. Kita sudah agak Sudah agak? Tidak tahu kan nanti? Nanti tidak tahu. Tidak tahu. Macam mana kamu tahu huruf A? Saya tidak tahu. Kami main teka-teka saja. Teka saja ni. Borak kacik. Iya. Kata kelik-kelik kacik. R lepas R apa? S. Betul kan? Oh lepas R U. U. Betul ke? Lepas tu B. Lepas tu B kan? lagi? Lepas tu apa? Y. Lepas tu Y. Ya. Salah. Ay, salah. Oh, salah. I. Salah. Salah. Jadi- E. Double B. Double B. Oh. Ya. Bukan Rabi ke? Bukan. Oh, babi Bukan Anas. Bukan Anas. Bukan Iya, bukan. Ruby ya namanya. Oh. Iya. Bukan Ruby. Jadi? Rubia. Rubia. Kalau aku tampar jadi sekali. Mana aku Rubia kau. Tadi Aunty dah banyak kali tanpa dia. Masih gitu sekali lah dia. Hilang-hilang Tidak ingatan dia tahulah. begitu. Biasalah satu IQ saja tinggal lah. Kan kasihan dia. Kasihan memang bagai biji segekal gigi. Rubia. Udah bangun orangnya. Oh macam blushing kan si Ruby tu. Kenapa? Dia macam dengar saja tu Sadik. Dia malu ke belakang. Sadik kenapa senyum-senyum Sadik? Mana dia? Dia ke belakang tu. Jangan tengok dia. Barangkali dia mau shishi tu. Ya, ciri-ciri kamu. Okey, daripada ciri-ciri Anas ni nampaknya dia melihat pada dalamnya kan. Sadik pula melihat daripada luarnya. Jadi adakah kamu Buka baju sekarang. Kamu Aunty, ini kita lomen mesti tahu faham, kamu Aunty. bercakap. Aunty kita mesti faham Aunty. Dia ini benak sikit Aunty. Kita mesti Oh faham. ya. Dia special sikit Aunty. Oh ya. Ini special banyak Anas. Bukan sikit ya. lagi. Ya, terlalu banyak. Terlalu banyak ni. Tidak tahu kenapa dia tidak masuk institut mental itu. Tidak tahu. Ya. Apa lagi selain daripada luarannya, Sadik?
Rambut merah. Topinya berwarna coklat. Okay, noted. Lepas tu? Berseluar Yankee. Berseluar Yankee. Berkaki ayam. Berkaki kuda. Berkaki kuda. Ya. Apa itu? Tak percaya suruh dia buka kasut kaki kuda tu. Hai. Oh, dia jawab. Anas. Dia jawab. Anas. Ya, kita sudah tahulah. Kita Apa kata? Memang terang lagi bersuluh lah. Betul lah tu. Apa kata besok sajalah kamu dua kahwin? Ya, esok sajalah kami tolong bayar 500 Iya. Deposit hari ni pun boleh tau. Esok 110,000. Kami sediakan makanan. Wah, sediakan makanan. Anas lah yang sediakan. Saya datang saja makan. Kamu ni anti. Ni bisnes anti. Yang anti datang saja makan. Anti masak untuk paman kamu saja. Amboi. Bungkus lah. Untuk lauk sampai malam. Itu bawa Tupperware sendiri. Jadi macam mana Ruby? Duduk Seroja. Kenapa? Jadi makan balik. Seroja, kamu sudah bertugas kah? Saya sudah off. Oh, okey. Ya, lagi 15 minit jadi saya off Okey. Ruby buka kasut sekarang. Kenapa nak buka hujan ni? Kamu ni suruh Nona keluarkan buka kasutnya, kenapa? Mereka mau tengok. Mau tengok kaki yang seperti kuda itu? Ya. Hei, kenapa kamu ni pelik sekali? Ini mau tanya Ruby. Mau tanya Ruby, kenapa kamu yang jawab? Hai Semen, Ruby? Ya. Ini saya mau bertanya, kamu sudah berapa lama kenal sama Sadik ini? Alamak. Kita tanya dia. 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam? Ya. Oh, berjumpanya waktu malamnya. 2 hari malam 3 saja. malam. Dalam gua ada. Tepi pantai ada. Kamu suka pada dia? Hai Lam Chop. Saya minat lah. Minat dengan dia tapi tidak suka lah. Tak suka macam itu Saya malu lah nak cakap. Apa kata Nona cari saja yang lain. Luaskan pilihan kamu itu. Siapa pula ni? Luaskan pilihannya. Iya, luaskan. Sebab masih belum berpunya kan? Atau sudah berpunya? Kita kena tanya Tuan Badan lah. Semen. Inara situ. Inara. Sadik. Nona, kamu dengar? Tanya Tuan Badan tau. Dengar kah? Jawablah Sadik. Kamu tanya saya ke tanya dia ni? Tanya kamu. Awak boleh ulang balik ke? Semua nak dengar ni. Sudah berapa lama kamu bersama Ruby ini? Dan Ruby? Adakah kamu sudah I love you, you love me? OMG. Iya. Lebih kurang 1,100 malam. OMG. 1,100 malam. 1,100 malam. Itu berapa hari, Anas? Seroja. Ya. Itu kira macam 2 tahun lebih sudah. 2 tahun lebih. Seroja. Ini kamu kenal Aunty Dixie kah? Ya, kenal lah. Dia selalu pergi Valentine. Tuan pun mau borak sama kami kah, mari? Kenapa makin lama? Kita borak-borak saja ini. Itu Inara anak buahmu kan? Ya, betul. Ya. Jadi si Seroja ini apa? Seroja? Seroja ini kan anak ini makcik kepada Inara juga. Mereka adik-beradik kah Inara sama Seroja? Tidak, dia ini Seroja antinya. Seroja anti. Oh, tidak ada kena mengena. Kamu mau kaitkan semua Nona sama anti kah? Tidak, saya bertanya saja. Bukan semua Nona. Saya bertanya saja, anti. Kamu ni anti. Gurau saja. Ya. Cantik rambut kamu. Siapa, Seroja? Ya. Cantik kan? Berapa lama kamu buat rambut ini? Gunakan herba apa? Saya guna herba
apa namanya tu, yang paling mahal tu, Anas? Pop Pop pedal apa? pop. Pop pedal pop namanya. Pop apa begitu ah. Namanya pop apa? Ya, Oh, Poppy. Poppy. Ya. Poppy Oh, pop. Poppy. Ya, saya yang carikan tahu, susah mau jumpa tahu. Oh, ya kah? Ya. Oh, saya guna Violet Snowdrop. Tapi kamu Oh. sekadar kawan saja kah? Kawan lah. Ya, kami sahabat tahu. Iya. Sahabat baik ke Jarang sahabat sekali tidak baik? sahabat baik mencarikan bunga. Kadang-kadang bagi nak tumbuk juga jadi. Kenapa? Saya jumpa dia tolak saya selalu tahu memang kalau saya Itu salah perkenalan lah, Anas. Ya, betul. tidak gurau-gurau. Saya masuk bar dia tolak saya tahu. Macam Aunty sama Sadik ni lah. Ya. Ya, Aunty lagi sikit mau RKO dia. Roja, malam ni belanja makanan ah. Makasih. Tadi saya sudah belanja kan? Jangan bising. Kamu berapa kali saya Belanja belanja? lagi. Tidak apa Ya, kalau boleh, gitu. tapi low cost saja. Ya, boleh lah. Kamu malam ni tidak ni kan? Alang-alang ah. Ya. Alang-alang nanti jalan tu belanja terus ah. Borak kacik betul. Belanja apa? Makanan ah. Oh, makanan. Boleh pakai kah? Hai, ke tepi pula. Anti Diksi malam ni di mana? Kebanyakannya? Di Rhodes. Okey, noted. Mau bawa jumpa Aunty Kai tu. Sana. Nona Lexi, Ya. kamu hari tu bukankah ada kumis? Sekarang tidak ada. Panjang ceritanya Nona. Saya pendek. Kumis Ceritanya panjang ini. lah. Kumis Antiku ini. ini penik sikit lah. Kumis ni sebenarnya ada kontrak seminggu. Kontrak? Oh iya kah? Iya, kontrak seminggu. Tapi dia kurang 1 hari atas sebab mungkin pembantu saya itu mencukur misai saya sewaktu saya tidur. OMG. Iya. Siapa pembantu kamu, Nona? Yang selalu bersama saya itu namanya Harry. Dia kadang-kadang bersokok tinggi. Ya, kelakuan dia sedikit pelik. Tapi bila saya bangun tu tiba-tiba nampak soulmate saya hilang. Dengan pembantu saya juga hilang. Soulmate ah. Wagau. Bukan soulmate, soulmate. Nona Suroja, take note malam ni ini ah. Ingatkan diriku tidak pergi Rhodes malam ini. Woi, kurang ajar sekali kamu, Anas. Oh, you will see me everywhere, Anas. No. Ingatkan ya Nona Suroja. Siapa yang ditendang kuda itu, Anas? Tengok belakang tu. Wih, siapa? Mana? Iya kah? Siapa? Itu. Oh, itu siapa tu? Ada orang ditendang kuda itu di belakang. Aduh. Anas. Anas. Aunty minta maaf, Anas. Kenapa Aunty minta maaf? Naik sekarang, diri. Diri. Kenapa? Diri. Iya, saya Aunty. Aunty geram. Kenapa Aunty? Aunty geram saja dah. Sekali saja sudah. Dia kalau keluar lagi nanti Aunty membalas lagi. Tidak. Kenapa tiba-tiba geram ni? Rasa macam ada bau-bau paman kamu di sini. Mana? Bau-bau saja. Mana paman Gaga itu? Baunya lagi, Anas. Tolong bantu saya. Bantu Aunty. Oh, kamu terangsang dengan baunya. Bukan. Aduh. Aunty. Tenang, Aunty. Tenang. Tenangkan Aunty ni. Kipaskan. Take a deep breath. Tarik nafas. Okey, sudah kan Aunty? Nampak macam tidak ada bau-baunya lagi. Okey. Iya, tidak ada baunya. Kamu sepertinya rindukan dia. Pastilah. Siapa tidak rindu suami? Saya kipaskan sini. Kipaskan. Dia tidak mau. Habiskan dia. Mana kipasnya, Aunty? Kipas. Ya. Aunty ni. Aunty tahu Aunty rindu sini ya. Sini. Kena. Baik.
Aunty ni, jangan begitu. Jadi ku tahu kamu rindu dia. Ai. no, Bau-bau no, saja no, ini. No, semua. Saya mau lapor tamat tugas ha. Pergi berambus ha. Lapor tamat tugas. Apa pekerjaan kamu sebenarnya ini? Nanti Hujan panas. Suruh ketua Lomen jumpa saya. Ketua Lomen kamu siapa namanya? Anas? Apa? Saya pun lupa. Ai. Nanti Ya, patut kamu ingat. dipecat ha. Ya. Kamu tidak kenal. Lagi kamu ingat. Kamu ni saya gurau-gurau saja pun tidak boleh. Apa macam hati tisu betul lah. Nanti kamu ingat ya. Aduh. Dia marah pula. Alah, merajuk. Merajuk. Penat lah jam ni. Susah. Kita Ingat gurau-gurau perempuan saja pun saja tak boleh. merajuk. Siapa yang merajuk? Anti, dia gurau boleh pula tadi. Siapa yang Kita merajuk? gurau tidak boleh. Macam mana? Tengok misai dia dah kendor dah tu. Nanti kamu ini kamu kenapa geram sama saya? Kamu rindu sama paman gagak begitu. Kamu tumbuk saja Nona Seroja itu. Kenapa tu membawa dia? Bukan dia tidak bersalah. Tapi kamu tumbuk saya tidak bersalah. Ya, muka kamu buat anti geram. Kenapa? Macam paman tupai kamu. Jangan. Iya. Baik seperti itu ah. Macam paman tupai, betul. Ya, dari sisi sini paman tupai. Dari sisi sini Tuan Mango. Tuan Mango pula. Iya. Ya, dari belakang tidak tahulah siapa. Ya, nanti jumpa kamu malam ni ya. Okey. Selamat malam semua. Selamat malam. Jumpa lagi ya. Nah, jumpa lagi. Kamu ada kan malam ni? Apa? Oh, saya ingatkan tak? Mungkin ada. Ingatkan saja nanti baik. aku Ruby ada kan malam ni? Iya kak. Okey, saya ingatkan. Jumpa sini saja. Anas. Sini saja. Apa? Tadi Aunty tanya mereka malam ni mereka ada ke tidak. Mereka kata tanya Sadik. Sadik kata mungkin ada. Aunty tanya ada. Ruby. Ruby ada tak malam ni? Dia kata mungkin ada. Diorang buat apa? Diorang kat rumah tu. Belum kahwin, tidak boleh serumah Anas. Oh, tidak boleh ke? Okey. Okey lah. Ya. Jumpa lagi. Bye-bye. 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 Mari Rumi. Hai. Pimpin tangan, pimpin. tangan. Pimpin tangan. Macam nak pimpin? Pimpin. Pimpin Memang tak tangan. boleh pimpin gila. Pimpin. Peluk lah. Hak sikit. Hak sikit. Alah, malu-malu pula. Alah. La. Nanti. Geramnya. Kau ni pula tu. Dah sudah Anas. Kamu pakai uniform tau. Oh ya, saya waktu itu dulu. Anti masuk dalam dulu. Nanti jumpa kamu malam ah. I'll be Okay, bye-bye. watching you. Alam, mana saja? Cepat. Boleh masuk tak sebelum ribut? Mari. Cepat. Okay guys, pimpin semua. See you tonight. Love you. Bye.